kat tu tonggeng semua kan. Betul tak? Jadi jadi betul tak? Permasalahan kalau kita tengok movie-movie pun, kau ingat senang-senang je orang tu nak tangkap lah apa. Memanglah bukan senang nak tangkap. Tapi bila dah report ada masalah macam tu, itulah nama dia mental illness. Faham tak? Jadi dah report, tangkap lah. Dah tangkap, masuk mahkamah, pergi lepaskan, pergi berfoya-foya lagi, pergi dengan bomoh lah, pergi dengan laki orang lah, apa semua nak buat test lah apa. Itu nama kerajaan bodoh. Mana tak orang kena bunuh. Mana orang baik tak kena bunuh. Betul tak? Sebab dia pergi ambil mental illness tu, pergi buat kajian dengan orang yang baik. Sedangkan mental illness tu dah pergi, patutnya dah pergi hospital, biar je lah doktor yang dekat hospital tu buat kajian. Faham tak? Ini nak suruh buat kajian dengan orang yang nak jadi raja lah, apa semua. Betul tak? Memanglah nak test dia punya kepandaian, kebijaksanaan. Tapi betul tak? Masing-masing ada neutral law dia sendiri. Macam mana neutral law tu yang kita disebutkan? Neutral law yang disebutkan maksudnya kita kena bawa orang tu pergi hospital dan panggil raja baru tu pergi hospital. Buat test sama-sama macam tu. Faham tak? Bukan suka-suka hantar kat rumah orang ni, rumah orang tu. Dah tentulah orang tu sakit mental. Faham pun. Ini perjalanan nak pergi ke neutral form ataupun nak memperlekehkan keadaan situasi yang ada yang dah diperlekehkan oleh orang-orang mental illness ni. So you kena faham apakah itu perempuan mental illness seperti Jasmine ke yang sedang kecoh sebab pakai ilmu sihir. Malu tak? Malu negara yang korup. Macam ni lah dia lepaskan orang mental illness tu pergi berjalan-jalan, pergi parti dengan orang mental illness yang nama Prialji ke apa kan. Faham pun. So malu tak? Malu negara corruption. Betul tak? Malu. Clubbing scene malu kan. Kita as a DJ kan contoh. Nampak ni orang mental illness kan. Kenapa biarkan? Kenapa biarkan? Jadi boleh tak kita siasat sampai main tu? Siasat. Tanya bos club ke apa, kenapa biarkan orang mental illness ni ada. Nanti duk kacau orang yang tengah dance. Kan kita nak party, nak have fun. Ada ke have fun tu maksudnya orang mental illness pun boleh fun sekali dengan kita. Itu yang buat. Itu buat industri jatuh. Betul tak? Jadi orang rasa